Kerajaan menegaskan tidak pernah menentang penternakan babi atau amalan pemakanan orang bukan Islam, namun menolak pembinaan ladang di kawasan yang menimbulkan kegelisahan penduduk setempat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan pendirian dasar kerajaan adalah jelas, iaitu kebebasan amalan perlu diseimbangkan dengan sensitiviti masyarakat dan ketenteraman awam. Beliau memaklumkan penternakan babi boleh diteruskan sekiranya dilaksanakan di lokasi yang sesuai dan jauh daripada penempatan yang terjejas. Anwar menyampaikan pendirian itu ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Perpaduan Negara hari ini. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal mencabar kepimpinan Bersatu supaya membuat keputusan segera sekiranya benar mahu memecat timbalan Presiden parti itu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Beliau yang sedang digantung keahlian parti menyatakan kepimpinan Bersatu tidak perlu berdrama di media dan sebaliknya perlu bertindak secara tegas terhadap ahli Parlimen larut berkenaan. Wan Faisal turut mendakwa Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya mendengar pandangan pihak tertentu yang menurutnya tidak lagi mempertahankan maruah perjuangan parti. Desas-desus pemecatan Hamzah semakin kuat apabila beliau dijadual memberi keterangan kepada Lembaga Disiplin Bersatu di Ibu Pejabat Parti pada Khamis ini berhubung dakwaan insiden Perhimpunan Agung Tahunan. Kerajaan memberi kuasa kepada pihak berkuasa tempatan di seluruh negara untuk mengambil tindakan terhadap rumah ibadat termasuk kuil yang dibina di atas tapak tanpa kelulusan sah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan ketetapan itu dibuat berlandaskan prinsip kedaulatan undang-undang walaupun menyedari ia berpotensi mencetuskan kontroversi. Beliau menjelaskan kerajaan akan menetapkan tempoh munasabah kepada pengurusan rumah ibadat terlibat sebelum tindakan diambil bagi mengelakkan percambahan pembinaan tidak sah. Anwar menegaskan semua rumah ibadat tanpa mengira agama tertakluk kepada undang-undang pemilikan dan kelulusan tanah dengan kerajaan komited mencari penyelesaian adil tanpa berkompromi terhadap pelanggaran hukum.